Diorang cakap Nusa Penida cantik, tapi diorang tak cakap pula Nusa Penida macam ni. Kena tahan mual selama 40 minit. Naik fastboat yang berharga RM40 untuk kita. Tengok gelombang dia boleh tahan kuat. So, kita sekarang tengah jalan untuk cari Untuk sewa motor, korang tak perlu risau. Kat sini banyak gila orang yang akan offer korang. Tetap kena bayar harga satu hari walaupun sewa half day. So, sebelum masuk ke pulau, kena bayar RM45,000. Terima kasih. Dah. Tak ada seorang pun yang bagi tahu yang jalan dekat Nusa Penida ni buruk betul. Okey, sekali lagi jalan buruk guys. Bukan setakat jalan je buruk, tapi rasanya lampu jalan pun tak ada. Naik turun bukit, berpasir, semua ada. Tak ada juga orang bagi tahu yang makan dekat pulau ni mahal gila. Dan setiap kali korang nak masuk tempat, kena bayar untuk ambil gambar, guys. Sekarang ni kita dekat Paluang Cliff. Tempat dia macam ni je. Masuk kena bayar RM30,000 untuk bergambar-gambar lah. Nampak macam ada tempat yang baru dia nak buat juga. So, view dia cantik. Cuma kalau sampai betul-betul kat Paluang Cliff ni, dia rasa macam oh okey. Benda tu kalau kau nak, kau kena beratur. So inilah function dia dapat bagi nombor tadi 40 tu. Sekarang baru nombor 12. Memang tak lah, aku nak tunggu. Paluang Cliff dengan Kelingking Beach sebelah-sebelah. Tadi yang Paluang Cliff tu rasanya kita orang tak suggest kot. Sebab bayar RM30,000 tapi dah tu je. Kelingking ni adalah kedai-kedai kiri kanan atau ada toilet. Toilet dia pun cantik-cantik juga kat sini. Nak pergi toilet bayar RM5,000, nak mandi RM20,000. So maknanya memang ada orang mandi lah kat bawah ni. Memang tak dinafikan Kelingking Beach ni cantik gila, tapi ramai gila maknanya. Better tell me that you love me, tell me that you need me, treat me like I'm Sekarang kita dekat Broken Beach. everyone and more. Tell me that I'm funny and sexy. If you don't, then honey, there. So half day kita orang berjaya settle bahagian West Nusa Penida. Selain daripada jalan buruk, kau akan lalu jalan yang kecil nak mampus macam ni. Dan main road dia, kalau kereta bertembung dengan kereta, Noh Rukiah. Ni main road dia tu. Jarak daripada west nak ke east pulau hanya tak sampai 30 km, tapi boleh ambil masa lebih kurang 1.5 jam nak sampai. Okey, kita dah sampai dekat Diamond Beach. Nak masuk sini kena bayar lagi RM45,000. Betul lah orang kata Nusa Penida ni adalah tourist trap. Tempat dia macam ni. So dekat sini dia Arthur Beach dengan Diamond Beach. Nusa Penida ni adalah pulau. So korang pergi east ke west ke, view dia adalah laut dan pantai. Memang cantik, tapi kalau kau nak turun ke bawah tu, no, aku tengok Mak Saleh je yang turun. Tak ada orang-orang Melayu ke orang Indonesia ke yang pergi turun ke bawah. Kalau pandai turun, pandailah fikir sendiri macam mana nak naik. Tapi view dia memang cantik. Untuk balik pula daripada east, korang nak ke JT balik, korang akan lalu jalan yang macam ni. Curam. Nak layan corner pun jadi seram. Memang tak ada obat. Belum lagi tiba-tiba berlubang jalan. Tapi view dia, korang akan nampak laut sepanjang jalan. Jalan kat sini. Sebab dia punya tea counter kat situ. Jalan. Cerita dia sampai Jahanam lah. Suspension dia. Tapi dia tak ada jalan. Tapi suspension. Fork memang dah tak ada rasa. Brake. Brake tinggal kenangan. Jadi itulah dia Nusa Penida. Sebab apa? Kita tak nak repeat Nusa Penida lagi. Kalau korang tanya Ping berbaloi tak pergi Nusa Penida? Kalau korang tak pernah pergi, berbaloi sebenarnya pergi untuk korang ambil gambar dekat port yang cantik-cantik. Pemandangan diorang memang cantik and superb macam ni. Tapi kalau korang dah pernah pergi, korang nak pergi lagi sekali untuk teman kawan korang yang tak pernah pergi, rasanya korang boleh nilai sendiri. Tapi untuk Ping sendiri, sekali pergi, serik guys.